Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Nissan Almera 1.5 V-Spec auto model dia tahun 2016. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tengok yang ini kereta jalan tanah laga luar macam mana. Let's go. Okey, so far you boleh nampak yang ini kereta depan memang ada banyak cala-cala lah, boleh tengok lah. So ini kereta I baru masuk saja, I pun belum buat apa lagi. So sekarang I bagi satu harga kasih ambil YouTube customer lah. Tengok harga, kasih murah sikit, ada orang minat tak? So sekarang kita pelan-pelan jalan satu dah dulu. So belakang okey lagi, belakang mencak okey lagi. Boleh tengok punya. Pun sini ada banyak lah cara-cara sikit-sikit punya, nampak tak? Sini pun ada juga. Tengok lah, ni semua sekali. Okey. So lain-lain kita pelan-pelan tengok. Okey, so sini semua okey. Tepat sini pun ada kena cara-cara sikit lah. Lampu dia so far pun original jugalah. Tak jadi sangat kuning. Okey. Salon dia semua sekali okey juga. Lampu dia so okey juga. Kalau kereta mau cantik lah, mau satu lecak baru lah, Molex pun banyak kena-kena lah. Patu-patu sini baru kena, ada kena sikit sini. Okey. Okey, so kita tengok cermin. So far cermin dia okey lah. Cermin tak ada kena pecah apa, semua okey. Boleh tengok. Okey. Sampai atas momom semua okey juga. Lin semua pakai sama original. Ini skirting sama sekali pun sudah ada. Okey. Lin dia pun pakai sama original. Dia pakai size 185 65 15 injin. Tayar bunga masuk tangan pun sudah habis lah, hingga 5% macam ni sahajalah. Kalau betul-betul beli pun kasih tukar lah. Okey. Tengok talan. Okey. So tengok depan ni tayar macam mana. Okey, tayar depan pun lebih kurang 5% lah, pun I rasa pun sudah habis. Kasih tukar jugalah. Sudah habis. Okey. Tengok dalam, tutup kamu semua sekali ada juga. Brake dia so far tengok macam ni ada lagi dekat 60%. Okey. Okey, sama kita tengok tayar dia memang 4 lebih kurang lah. Betul lah, tapi sini ada bunga sikit lagi, tapi pun tak banyak lah, lebih kurang I rasa pun 8% 10% macam ni sahajalah. Okey, tak cantik lagi. Tengok dalam. Okey. Belakang tayar so far sini pun lebih kurang lah 10% macam ni sahajalah. Okey. Tengok semua sekali dalam. Ini I tunjuk kasih tahu lah luar kita condition macam mana. So sekarang kita tengok dalam. Ini pun sama ada push start juga. Tengok dia kunci. Kalau V-Spec lah memang dia macam ni. Okey. So sekarang kita tengok dalam. Dalam pun sama leather semua sekali original. Nampak tak? Almera leather ini. So seat dia so okey lagi. Nampak seat dia. Okey. Seat dia so okey lagi lah. Bawah kabel original. Okey, tepi papan dia pun so far okey juga, tak ada bangai salah. Okey, cek tepi pintu dulu, ini gam semua original. Okey, sampai bawah, kertas pun ada juga. Okey. So kita tengok bawah sini boleh nampak pun janji 100% tak ada kena banjir kereta. Tengok dalam sama tepi. Okey. Stiker original. So okey. Okey, so kita masuk dalam lah. Kita start dia. Okey. Push start juga. Okey, so sekarang kita nak tengok mileage dia. Mileage dia jalan 1447 km. Okey, service time semua dekat sini. Auto gear dekat sini. Mengetan dekat sini. 15 lebih, 15 lebih. So far ada lagi lah, sekarang jalan 144 lebih saja. Okey. So styling dia pun ada special sikit lah sebab V-Spec dia modern dia. Airbag ada 2. Okey, tepi sini tak ada. Okey, tak ada dua je. Okey. Nampak semua sekali. Lever camera dia ada lah. Nampak. Okey, ada lever camera. Okey. Kalau V-Spec dia semua macam ni. Okey. Dia function ada lain. Okey. Aircon semua okey Aircon sejuk. Okey, so sini semua macam ni lah. Sini ada satu USB. Okey. Service put dekat sana dalam. Okey. Semua ada. Okey, so boleh tengok. Console dia so far okey juga. Sini ada sikit tak cantik lah. Okey, line semua okey. Okey. Center locking semua okey juga. Okey, side mirror. Tengok boleh simpan tak?
tak, dia tak ada untuk simpan mi ah. Ini dia untuk control saja. Okey. Cermin dia so okey. Okey, cermin dia so okey. Okey. Sini tak boleh control. Sini ada hal sikit. Sini. Okey, so sini semua okey. Ini switch sini ada masalah sikit lah ini. Okey, I try tengok belakang. Okey, belakang boleh. Okey, so far ini switch ada masalah sini. Okey. I pun nak tunjuk kasih tahu juga. Okey. So sekarang kita tengok untuk belakang. Sorry ya, dia ada central locking juga, mau buka juga, baru boleh buka. Okey, so boleh tengok belakang seat dia later sama sekali pun cantik-cantik juga boleh nampak lah. So okey, very nice lagi. Okey. Handle dia sama sekali, semua okey, cantik. Bawah kabel pun sama original Okey, sini pun ada sikit tak cantik lah ini. Okey. Ini I cuba tolong tengok boleh hilang lah, kasih suci. Okey. So tengok sini pun ada sikit. Ini macam ada gam. Okey. Tengok tepi. So okey lah, sini tak ada masalah apa. Papan dia pun cantik juga. Nampak ni, tengok pun sama. Boleh kasih tahu original ni itu gam dia. Okey. Okey, so tutup. So kita tengok untuk belakang. Sama sekali kita cek lah, kasih kita tahu kita ada langkah tak ada langkah sama sekali. Okey. Okey, so sama juga belakang sini nanti boleh taruh berapa liter punya barang I bagi tahu. Tapi tengok semua memang besar. Okey. Tengok tepi ni dulu. Ini marking dia semua original lagi. Okey. Nampak ini marking dia semua sekali. Ini marking dia ori lagi. Ini kan bersama original. Okey. Belakang sofa okey, tak ada masalah apa, semua clear. Tengok skru dia. Skru dia semua okey, cantik. Okey, so kita tunjuk tengok bawah macam mana Wah, susah sikit. Okey. Bawah kan sama original. Okey. Tengok bawah. Okey. So belakang tak ada masalah apa dah, tak ada kena langkah. Dia cuba sini cara-cara sikit. Okey, so nombor 3 pintu. Okey, tengok papan dia so tepi-tepi. So okey lah. Sini ada sikit cak, dia ada sikit rosak. Okey. Tepi gam ini pun sama juga original ni gam, sampai bawah sama juga. Tengok dalam tepi sama juga Ini marking semua ada lagi. Okey. So no problem. Okey. Nombor 4 pintu dia, tengok tepi semua sekali. So okey jugalah. Ini gam pun sama original ni sampai bawah. Okey. Cek dulu kertas dia semua okey. Tengok dalam. Okey. So tak ada masalah apa lah ini. Okey. Okey, semua okey. Tak ada hal. Okey, so sekarang kita nak tengok depan lah. Depan macam mana lah. Okey, buka depan. Okey, so sama juga nanti ini kereta berapa cc horsepower I tulis kat sini, I bagi make customer tahu lah semua sekali. Okey. So kita tengok tahu dulu. Okey, ini molek you tengok ada gam dia tapi ini bukan original gam. Ini bukan original gam. Original gam dia besar ni, dia pun tak ada macam ni, tak cantik. So ini kita depan dia memang ada kena langkah. Ini aku nak kasih tunjuk tahu juga. Okey. Ini tengok ini. Bukan cakap ada gam sudah original, bukan macam ni ini untuk you mau kerja kita macam cuak kita ada dulu sebab I buat kotor mangap ni I tahu macam mana tengok. Ini bukan original, tengok. Okey. Ini so kena tukar So kita tengok talan macam mana dulu. Okey, so talan sini so okey. Sini okey. Original. Okey. Besi dia sofa pun original juga. Nampak tak? Okey. So dia kena mana? Dia kena dekat sini. Tengok tak? Ini dia so picking balik tapi sofa ada nampak lah tak cantik. Okey. Dia kena sikit dekat depannya sini lah. Okey. So ini pun sama ori ni. Dia picking balik saja. Dia bukan langkah kuat lah. Dia kena sikit saja. Kena macam ni, kemek sikit, molek kena tukar je. So you tengok dia besi. Tengok nampak tak besi dia? Besi dia semua original lagi lah. Dia tak terkena langkah. Dalam pun sama juga. Weha pun sama juga. Semua ori. Okey.
So engine dia pun tak ada kena leaking apa-apa lah. Ini kita boleh cakap kena langgar sikit lah ini. Okay, pegang kuat lah. Okay, taran semua original, tengok. Okay, ABS dekat sini. Tengoklah engine dia semua. Okay, very cool lagi. Kalau ni tak kisahlah. Kita pun lama mah. Kena tukar ini morek sama ini depan sikit sahaja. Okay, ada kena langgar macam ni sahaja. Okay, so tengok bawah sama sekali. Ada leaking, tak leaking, tengok betul-betul. Okay, so tengok sudah habis, kita tutup balik. So sekarang I nak pergi test run ni kereta, bagi tengok kereta condition macam mana. Okay, let's go. Okay, so kita pakai sipir. Okay, simpan barang sekejap. Okay, masuk handbrake, masuk T. Okay, let's go. Ini gear, dia pun jalan 4 gear saja, AT 4 gear. Okay, dia ada OT gear. Okay, so sekarang kita try. Merah ini kita pakai pun okey juga, start juga pakai ni. Minyak pun jimat juga. So harga sekarang pun murah lah, memang murah. Okay, dari Honda City Vios yang ini paling murah. So ada orang suka dia design, atau orang tak suka dia design lah. Ini kita tak boleh cakap apa lah. Tapi kasih kita pakai memang start ini kita. Okay, lagi harga pun murah juga mas sekarang ini kita. Kalau cakap banyak masalah, so far pun okey lah. Dia pun bukan cakap sangat banyak masalah dia lah. Okay, dia cuba dia modern macam ada orang tak suka lah, tak cantik lah. So pakai memang sedap ini kereta. Ini 2016 yang paling full spec V-spec motor dia. Tengok crossover semua okey, cantik juga. Sebab owner dia pun ada jaga juga. Tengok servis semua sekali. Okey lah, pakai sedap jugalah, tak ada pising kuat ke apa. Depan sana lori saya rasa saya tak boleh lepas lah, jalan sini lah. Ayuh, di sini pun ada kereta kena sangkut. Ayuh, ini kereta semua macam ini. Lama belakang ada kereta tak ada nanti menjaga-jaga. Pusing balik sini lah. Tengoklah, ini jalan tak cantik tengok. Okey, so it's over. Cantik lagi tak ada bising ke apa-apa. So okey, I test macam ni, so okey. Kalau peminat, you boleh datang jumpa saya lah. You boleh test ride ni kereta. Paling murah ini kita harga lah, dia harga macam ni. Sebab kalau 2016 ni Honda City ke Vios harga semua mau jual 40 lebih, 50 lebih pun ada juga. Tapi yang ini harga jatuh sangat kuat. Dulu ini kita beli baru pun 80 lebih juga mah. Tapi sampai sekarang harga sangat kuat jatuh dia. Tolong tengok sampai habis ini kita. I boleh kasih tahu lah kita condition macam mana. Sekarang kita nak test di Metu Raisa. Dengan wrong start dia, it's over. So it's over, I test tadi, okay. Dia tak ada sangat losak apa lah, semua okay lagi. Cuba sekarang nak test di Metu Raisa macam mana. So I pusing dekat sini, jaga kita bertepi motor. Semua sekali ni mau tengok-tengok dulu. Okay, tak ada kereta, tak ada motor, kita pusing tekan minyak. Okay. So okay light start dia. Lagi sekali pusing. Okay, depan belakang ada kereta. Okay, tak tahan. So kita pergi depan pusing balik. So okay lah. So tak ada tengah berbunyi. Okay, lagi sekali kita pusing. Okay, jaga-jaga kereta motor juga. Mau pusing macam mana mesti mau jaga. Okay, tekan minyak. Okay, lagi sekali. Nanti jaga kereta. Mau jaga-jaga. Oh, tak boleh cepat-cepat loh. Dia tengok belakang ada kereta motor. Tunggu sekejap. Siap lah. Kita mau pusing, kita mesti mau jaga orang. Okay, lagi kita satu van. Okay, tak ada lagi. Tekan minyak. Okay dah, senyap. So okay. Kalau peminat boleh datang jumpa saya. Tengok ini kita dengan test ride ini kita. Tengok sekarang tekan pick up kuat sikit.
Okay, tukar gear smooth. Okay, bagus. Cakap betul-betul, tak ada banyak masalah, semua okay, clear. Okay, very good. Okay, kita mau jaga-jaga kereta. Okay, buka sini, kita masuk. Okay very good. Kereta pun tak terkena leaking ke apa. Pakai sofa okay lah, very good lagi. Cuba dia depan ada kenalan gasket saja. Ini I nak tunjuk kasih tahu je. Baru masuk ini kereta, I pun sudah booking Puspakom. Siap Puspakom, boleh pakai tengok laptop. Okay. So jaga-jaga kereta. Okay, jalan. Okay so ini kereta I sudah agak-agak sudah test sampai habis lah. I pakai MAU tu customer tahu. So sekarang kita pada kita make kedai. Kita nak cerita yang ni harga bagi berapa. Ini kita nak pinjaman pun boleh juga. Nak pinjam cash nak beli kereta nak pinjaman pun boleh. Nak untuk cash pun boleh juga. Okay. Sini simpan mau jagalah, mau pelan-pelan. Kereta memang cepat. Memang bahaya sini. Tengok, sangat cepat. Ini keluar mesti mau keluar sikit. Okay, keluar sikit-sikit. Okay, jalan. Tengok sana, tengok sini, semua mau tengok. Kat sini. Okay, bagi motor jalan dulu. Okay. Okay so sampai I make kedai, I nak cerita yang ni harga. Okay, sini pengakuan motor Kang Hui, I make kedai. Okay, I parking belakang sini dekat. Okay, Shopee, handbrake. Okay, so sekejap I buka sibuk. Okay. So kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta Nissan Almera 1.5 V-Spec motor dia, yang 2016, paling full spec lah. Kalau peminat boleh datang cuma sama saya lah. I nama Andy. Alamat, telefon semua dekat sini. Okay, so sekarang kita bagi harga cash me harga dulu lah. Kalau kereta I langsung tak ada buat apa lagi I bagi me harga set tukar lama sama Puspakom 20,800. Okey lah ini harga. Kalau nak untuk pinjaman tambah lagi 2,000, 22,800. Ini harga dua-dua semua belum campur lotek sama insurans lagi Kalau peminat boleh datang cuma sama saya sini, cuma IND, datang sini tengok ini kereta dengan test ride ini kereta. Kalau you nak beli cash 5 minit tukar nama sahaja. Kalau nak untuk buat loan 3 hari sampai 5 hari. Okey. See you later. Bye.